Hai, Assalamualaikum, Is Husna. Sekarang tinggal 3 hari lagi sebelum PBAKL berakhir. Sorry sebab Una punya video agak macam terputus-terputus macam tu sebab Una tak berapa boleh nak vlog sangat because of work. At least adalah video clips untuk kita tengok nanti yang sebagai kenang-kenangan. So hari ni Una stay kerja, tapi kita kerja macam work from anywhere, and kejap lagi Una ada nak kena jumpa kawan lama yang daripada zaman universiti, daripada zaman Una mula-mula buat booktube dulu. Kalau dia bagi kita tunjuk gambar dia yang cantik tu we'll see about that. Korang akan nampak dalam vlog ni. Okay, hopefully vlog ni ada banyak footage yang lain sikit daripada yang lain. Tak adalah footage video berjalan-jalan je kan. Sebenarnya Una nak buat macam, bukanlah interview, tapi sembang-sembang dengan kawan penulis. Cumanya kat situ kena ada consent lah. And also ramai penulis yang introvert, so dia orang tak selesa sangat lah bercakap depan kamera. Anyway, Una untuk BAKL ni Una target untuk beli online banyak. Target because tak beli lagi sebab ingat nak all out masa hari last. Sekarang Una tengah baca Penunggu Pulau Salik by Ilham Mazalan, another new book from him. So far Una suka sebab memang premis cerita dia pun masa Ilham mula-mula tulis ni, dia kata oh cerita ni dapat antara first inspirasi dapat daripada cerita cult. I love cult I love cult stories. Children of the Corn. So Una macam wow, oh so inilah hasilnya. So I'm so excited untuk baca dia tentang beberapa orang sekawan yang disuruh cuti oleh bos dia ke sebuah pulau Salik. So nanti akan ada penunggu. I mean benda tu self-explanatory lah dekat cover dia. Una tak nak tengok sangat dia punya sinopsis ke Goodreads ke, sebab Una nak have a surprise lah masa baca. So nak enjoy. And then the second book yang Una beli adalah Kesan Rama-Rama by Helmi Effendi. Masa Una pergi booth tu, sempatlah sembang-sembang dengan Ilham. Lepas tu tanyalah, buku apa lagi yang you boleh recommend kat I? And then dia cakap, why not you try Kesan Rama-Rama, buku terbaru. Sebab surprisingly penulisan dia feminin. So Una macam teringatkan penulisan Helmi Effendi dulu dalam buku-buku yang masa zaman dia terbit dengan buku Prima dulu. So lepas tu yang bestnya Kesan Rama-Rama ni dia pasal butterfly effects, which benda dalam science fiction yang Una sangat suka sangat. Una selalu tengok ada satu video ni nama The Butterfly Effects. Una tengok banyak kali because I really love the concept of the butterfly effects. So dalam buku ni rupanya dia Helmi Effendi gabungkan watak-watak dalam novel yang terdahulu dalam satu universe. Mungkin ada macam timeline yang berbeza ke kat sini, who knows. Tapi I'm so excited sebab dia kata buku ni dia merangkumkan dan menggabungkan watak-watak dia yang sebelum ni. So kalau korang memang baca buku Helmi Effendi sejak zaman buku Prima, Epidemic Tea, so you guys should try grab this book. Okay? Oh also if you guys love butterfly effects, of course. So itu sahaja dua buku fizikal yang Una berjaya dapatkan dekat PBAKL. Sebenarnya tak nak bawa banyak sangat buku fizikal, nak order online je. Sebab Una datang sini naik MRT, LRT. So masa bawa beg on the way nak datang sini first day, ya Allah, rasa macam ada malaikat maut atas kepala. Sungguh taubat tu. So ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah. Kerana betapa banyaknya beg dan barang aku sekali kan masa Una nak jalan daripada PWTC ke homestay yang kita orang duduk ni sebagai staff publisher. Ada laluan berjalan kaki, ya ada. Tapi beg Una terlalu berat sampai sepanjang-panjang jalan tu Una terpaksa stop, letak beg jap, angkat balik. Sampailah ada seorang foreigner ni, dia very gentleman, thank you tapi dia tolong Una angkat beg-beg tu
beg bagasi lah, turun menurun tangga. And then Una pun macam, terima kasih. Sebab kalau tanpa dia, Una tak tahu macam mana Una nak turun tangga besi yang nak menghala ke homestay ni. So itu saja sedikit behind the scene story. Kita tengok lepas ni ada klip apa lagi dalam vlog ni, okay? Saya datang nak tanda tangan penulis famous. Jadi macam penulis. Saya dengar novel ni viral, cold case. Ya, tengok je gitulah. Betulnya tak tahu betul ke tak. Tak tahu. Humble. Bagi kata-kata semangat sebagai seorang Habis saya minta awak. Tak, saya memerlukan juga. Masuk kelas apa ni? Tak Ismi lah. Kan? Masuk kelas Ismi for Ismail juga? Ya, dua paper bapa. Oh my god. Dia benar ke bila? Lama tak jumpa Kak Ismi. Baru dia ada je. Dia ada? Dia ada. Dia macam say kadang-kadang. Dia datang? Dia macam nak contact dia, tak tahu. IG lah, IG. Ha? IG lah. IG. Ya Allah, dah lama tak jumpa. Dia pakai mask ke? Tak. Tapi Sebenarnya lagi pakai tak mask. betul. Ingat. Pergilah kata-kata semangat untuk saya menulis juga. Awak dah ada banyak buku. Tak. Saya masih amatur. Oh dia. Mana? Masak sekali lagi. Terima kasih. No, okay, sehat. Awal review jangan biar dia masuk ni. Apa? Tak awal review, jangan biar dia masuk. Saya suka. Saya Beli lagi sekali. banyak dah buku kat rumah. Kena jual. Saya risau tak? Komika. Please provide the student at all times while in the book fair area to avoid incident of loss. Aku bukan tak gambar vlog. Ada apa-apa ucapan. Are you okay? Okay. I am always okay. Okay, cuba kau off the camera. Terus kita orang macam, you know, okay. Allah, ya ramai orang. Ojek sangat ni. Spill lah the tea apa benda. Boleh zoom in, zoom out ke? Oh, tak ada nawal ke mana? Tak ada. Tak Pak Ilan. Dia bawa aku macam gini. Dia selalu tiba-tiba aja dia datang. Dia dengar Perbualan dirakam. Saya datang nak minta makanan. Sorry lah menyemak. Hai. Ramai berapa sesi dah ni masuk? Berapa grup ah? Slot ke-50? Tak, slot yang tak tahu slot berapa tapi dah slot yang 4 tadi. Nak recommendation ke? Nak recommendation ke? Boleh juga lah. Yang ni daripada penulis yang dia tulis kat thread dia viral. Lepas tu ramai orang baca, tak boleh move on daripada cerita ni. Iya ke? So saya pun excited nak baca ni. Baca lagi lah. Tak baca lagi lah. Kita orang paling lambat dapat buku. Oh, iya ke? Ya, lepas BKL. Yang ni best juga. Yang ni daripada kisah benar penulis. Masa penulis tu, aku pula jadi promoter. Masa penulis tulis ni Tema Razuki kan. Masa dia tulis ni, dia ulang alik ke hospital sebab
laki dia sakit kanser, kena imunoterapi dengan kemoterapi treatment banyak kali lah. Lepas tu buku dah siap, husband dia tak datang tengok. Sedih gila. Saya Cerita lah dalam buku ni. dia tak cerita, Tak sempat cerita lah. tapi dia macam depan-depan tu macam kisah hidup dia lah, yang tengah menjaga husband dia yang sakit lah. Sedihnya dah siap dah sempat. Sedih dia sebab husband dia tak sempat tengok the final product. Kalau nak buku agama ni 30 juzuk. Dah tadi kau tengok juga. Penulis memang aku promoter lah hari ni. Penulis. Macam mana nampak juga kat chat. Dia famous dulu. Dia famous, dia best seller. Fa'ini Qorib pernah viral masa PBAK 2022. Masa tu kita orang nak bagi buku kat orang macam bagi dadah. Ya ke? Sebab semua orang buku. Macam eksklusif gila time tu. Lepas tu yang ni adalah versi, tapi yang Fa'ini Qorib tu adalah sinopsis. Yang ni memang versi dia lebih detail ayat. Memang dia tulis dari awal lah. Ramai lah confuse apa beza sinopsis tu dengan yang ni. Yang ni memang Ustaz buat sampai slip disc lah. Banyak. Dia bahagi lah. Yang ni campur yang ni. Tak, Ustaz Fakri je. Aimazlan tak ada lah. Ada lah. Mana? Ada. Mana? Depan tu. Keluar dia dulu. Wih. Sorry lah. Pendek. Sorry. Kalau dia tahu aku. Apa yang jual ni? Suami. Bukan anda nervous? Pertama kan doa saya. InsyaAllah. Buku Kebangsaan Malaysia MBKM merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026. Yang ini tidak boleh dengan dia.